Orang selalu tengok kejayaan Elon Musk, Warren Buffett dan mereka akan kata mereka ni bertuah. Elon Musk dan juga Warren Buffett sama-sama setuju bahawa tuah ataupun luck itu bukan jatuh dari langit ataupun kebetulan. Luck bersamaan dengan persediaan tambah dengan peluang. Warren Buffett, ramai yang nampak dia ni bernasib baik sebab beli saham murah. Tapi ramai yang tak nampak sebenarnya dia baca 500 muka surat berkaitan dengan saham sehari selama berpuluh tahun. Jadi bila krisis mai, orang lain panik, dia tenang. Orang lain tunggu, dia bertindak. Orang kata untunglah hang Warren Buffett. Hakikatnya dia sendiri yang bersedia bila krisis tu mai. Elon Musk nampak laki bila dapat kontrak untuk NASA, roket dan juga buat EV. Tapi sebelum peluang mai, ramai yang tak nampak. Dia dah study bab-bab roket, dia dah study bab-bab bateri dan dia dah study bab-bab engineering berkaitan dengan industri ni. Gila-gila. Jadi bila kerajaan dengan pasaran cari solusi untuk industri ni, dia dah ada. Peluang tak cari orang yang random, peluang cari orang yang dah ready. Dan Elon Musk tunjukkan dia dah ready bila peluang ada. Kalau Elon Musk tunggu semua ilmu masuk kepala dulu, SpaceX takkan wujud. Dia keluar, dia jumpa orang, dia bina network, dan bila dia bina network, dia jumpa peluang. Daripada ilmu yang dia dah ada, tambah pula peluang daripada networking yang dia selalu buat, terhasillah luck bisnes dia, iaitu SpaceX, Grok ataupun XAI yang dia dah buat sekarang. So kalau hampa serius nak bina luck bisnes hampa sendiri, hampa boleh hadir ke event komuniti usahawan yang kami buat ni. Event yang kumpulkan lebih daripada 100 usahawan yang besar di area utara Malaysia, terdiri daripada pelbagai latar belakang bisnes, daripada bisnes startup kecil sampailah syarikat yang jana jutaan ringgit sebulan. Berminat hampa boleh tekan dekat link di bio di atas.